Semalam ada orang tanya Amir, dah tunjukkan cara-cara pilih cooker hood tapi lupa nak recommend brand dan model ke? Korang tak payah risau. Ku akan recommend cooker hood yang memenuhi semua spesifikasi yang ku nyatakan sebelum ni. Jom! Hari ni, Amir introduce cooker hood Livinox model Copper DC. Tengok dia. Tempered glass finishing yang warna hitam ni lawa kan? Tapi tu bukan sebab ku nak recommend. Ku recommend cooker hood ni sebab dia senang dimantainkan. Nak bersihkan hood tu, buka je bekas minyak di bawah. Tak payahlah buka skru ke buka semua hood dapur tu. Pastikan ada BLDC motor. Kalau tak, Amir takkan recommend tahu. Dengan BLDC motor, dia takkan bising walaupun set to fan speed terbesar. Hehehe. Dan last one, dia ada 2 suction directions. Satu kat bawah sini. Ini kan sedut sekurang-kurangnya 95% asap bila korang masak-masak. Yang remaining 5% asap tu kan naik bahagian atas ni lah. Suction power tu kuat juga. So tak payah selalu bersihkan semua bahagian hood dapur ni. Yang paling penting tu, korang yang guna hood dapur ni tak akan dapat hood dapur yang kotor macam ni lagi. Tunggu apa lagi? Kalau korang suka masak ataupun ada dapur yang besar, pastikan kau consider hood dapur ni untuk experience yang best lah.